saya kepada perkara di Negeri Sembilan. Arahan daripada Biro Politik UMNO mengatakan bahawa Negeri Sembilan ini adun dia kena menyokong kembali kerajaan perpaduan. Malam tadi ada ceramah kerajaan Pakatan Harapan, Parti Pakatan Harapan buat ceramah di Negeri Sembilan. Kenapa Negeri Sembilan, tuan-tuan? Pernah kita tanya kenapa tiba-tiba out of nowhere, ada orang tanya, kenapa tiba-tiba out of nowhere orang nak buat, mereka Pakatan Harapan nak buat ceramah di Negeri Sembilan? Ada kemungkinan Negeri Sembilan akan buat pilihan raya tau. Dia due, kalau tak silap saya, Negeri Sembilan ni due dalam bulan 4, bulan 5 ni lah. Bulan 5 ni dah boleh due, bulan 5, bulan 6 tu dah kira 3 tahun. Dah boleh bubar dah. So dalam keadaan UMNO sedemikian, sebenarnya kalau dan ucapan Tok Min malam tadi memang nampak macam seolah-olah dia memang nak pergi solo lah. Di Negeri Sembilan ni memang nak langgar UMNO terus lah kan. Jadi kalau dalam keadaan tersebut, adakah bahawa Negeri Sembilan akan mendahului Johor dan juga Melaka, dan akan berlaku pertembungan 3 penjuru sekali lagi di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, UMNO dan juga Perikatan Nasional? Saya percaya that most likely benda tu akan berlaku, tuan-tuan. Itu berkemungkinan boleh berlaku. Nah, dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, saya percaya Tok Min mempertimbangkan sebenarnya untuk nak mengadakan pilihan raya seawal mungkin. Berkemungkinan kalau tak serentak dengan Melaka dan tak serentak dengan Johor sekalipun, Johor pun YB On, Menteri Besar Johor pun dah kata bahawa kemungkinan dia akan buat awal. PRN juga didesakkan dilakukan awal. Kan? Jadi Zahid kata dia tidak akan kerjasama dengan PAS, tapi ada kemungkinan bahawa mereka melihat keperluan kalau tak kerjasama sekalipun, mereka akan langgar dan bertembung sama sendiri. Okey. What happened, tuan-tuan? Kenapa jadi macam tu? Kenapa UMNO semakin berani? Tak ramai tahu benda ni. UMNO semakin berani kerana mereka menyedari Pakatan Harapan sudah tidak ada kekuatan. Pakatan Harapan sekarang ini sudah tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan ataupun nak menjalani pilihan, menghadapi pilihan raya yang akan datang ni. Pakatan Harapan tak ada kekuatan. Dia sudah tidak ada general-general perang yang benar-benar utuh nak pergi menentang UMNO Barisan Nasional. Ditambah pula dengan data yang dibentangkan oleh PKR sendiri. Benda itu sebenarnya menjadi satu tamparan kepada PKR dan menjadi satu bola tanggung kepada UMNO Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Kan Izzah marah bila benda itu didedahkan. Marah Izzah. Saya cari kenyataan Izzah dulu. Mana kenyataan Izzah? Kenyataan Izzah tentang okey. Nurul Izzah condemns. Nurul Izzah telah mengecam analisa PKR telah dibocorkan dan mengatakan dokumen itu hanyalah untuk muhasabah diri. Okay. Analisa secara dalaman PKR yang telah memberi, yang highlighting, yang telah menyatakan bahawa parti PKR semakin terhakis, sokongan rakyat terhadap PKR semakin terhakis, hanyalah untuk muhasabah diri, kata menurut PKR. Dia merasakan bahawa dan dia telah pun mengecam mereka yang membocorkan dokumen tersebut. Okey, itu lebih kurang gist lah. Kan, lebih kurang gist berita. Baik. Now, saya balik kepada cerita ni, tuan-tuan. Muhasabah diri. Where shall I start? Kalau tuan-tuan ingat dalam program Hero masa pemilihan parti setahun yang lalu lah, lebih kurang bulan 3, bulan 4 macam ni lah, bulan 4 tahun, bulan lepas, setahun yang lalu, Rafizi ada buat tour masa itu. Dia membentangkan tentang dapatan beliau mengenai apa yang akan berlaku kepada PKR dan apa yang timbalan Presiden baru kena bersedia. Apa yang timbalan Presiden baru kena sedia dan hadapi. Dia pada setahun lepas dia menceritakan realitinya. Realitinya dia mengatakan bahawa sokongan Melayu tidak bertambah, sokongan bukan Melayu semakin menurun,
Dan kerusi yang sebelum ini dilihat selesa berkemungkinan akan jadi marginal. So masa itu ceplos-ceplos memainkan apa orang kata Rafizi ni tak betul, data dia tak guna, ini data yang berat sebelah dan sebagainya. Diorang tak tahu bahawa data Rafizi ni daripada PRU ke-14, ke-15 adalah data yang memang hampir accurate, tuan-tuan. Data yang hampir accurate. Invoke je hanyalah satu badan yang berjaya meramal plus minus 2% margin of error. Jadi bila dapatan yang ketiga pada tahun 2025 dalam sebelum pemilihan parti itu tidak diendahkan, tidak diperhatikan dan tidak diperhalusi oleh timbalan presiden baru, setahun kemudian data tersebut dimeterai ataupun jelas telah terkeluar apabila data yang berkaitan atau dokumen yang berkaitan dengan data-data yang dibuat oleh PKR sendiri leak, telah terbocor. Nah, timbul satu persoalan. Dia kata, kita pun pelik. Kenapa, siapa yang nak membocorkan dokumen tersebut? Siapa yang berani, yang ialah tergamak membocorkan dokumen tersebut? Kalau saya nak baca dia punya ayat, dia kata kan, analisa PKR untuk muhasabah diri, Izzah kecam pihak bocor dokumen. Tuan-tuan, saya tak tahu Nurul Izzah tahu ke tidak bahawa dokumen itu dibentangkan di harapan lebih kurang 900 orang perwakilan. 900 orang perwakilan. Siapa yang membentangkan? Yang membentangkan adalah Amiruddin, Menteri Besar Selangor. Dia yang membentangkan di hadapan 900 orang. Kalau dah dibentang di hadapan 900 orang, agak-agak bocor ke tidak? Tentulah akan bocor. Of course, dokumen tersebut somehow or rather akan ada orang yang pegang, akan ada orang sebarkan, akan ada orang yang berkongsi dan sebagainya. Obviously benda itu akan berlaku. I mean, apa yang Izzah expect sebenarnya? Dia berharap 900 orang tu takkan bocor. Ada tak dalam bilik dewan tersebut, kita akan tutup dewan ini, phone semua kita akan ambil, tidak dibenarkan untuk menyebarkan dokumen ini. Dia sebut tak? Tak ada kan? Saya tahu tak ada sebab ada kawan saya yang pergi perwakilan tersebut. Dia sendiri kata tak ada pun dia sebut macam tu. Dia cuma bentang, lepas tu, okeylah, inilah dapatan kita. So kalau itu berlaku, macam mana you nak expect? You kecam pula orang you sendiri yang menyebarkan atau membocorkan dokumen tersebut. Pelik lah. Okay. Tapi bagi saya, ini Izzah being in denial sebenarnya. Kenapa dia lebih fokus kepada nak mengecam dokumen yang didakwanya sebagai bocor daripada dia melihat kepada dapatan tersebut? Tidakkah dapatan itu yang pertama membenarkan apa yang Rafizi katakan? Itu yang pertama. Membenarkan apa yang Rafizi katakan setahun dahulu. Bukankah itu yang Rafizi telah bentangkan setahun lepas? Isn't that true? Okay, yang pertama. Yang kedua, menyatakan, membenarkan bahawa kamu tak buat kerja sebagai timbalan presiden. What have you done? Setahun ini menunjukkan memang kamu, orang kata apa, makan gaji buta lah orang kata. Memang timbalan presiden tak bergaji. I don't know, mungkin lah kan? Mungkinlah tak bergaji. Tetapi menunjukkan setahun dah Rafizi bagi data, kamu tak buat apa-apa. You have done nothing for PKR. Buktinya result itulah. Result itulah membuktikan dakwaan tersebut. Ceplos berani tak mengatakan apa yang saya kata ni tak betul? Ceplos berani tak mengatakan apa yang saya dakwa ini tak betul? Oh tak betul Is, kau salah. Siapa kata Izzah tak buat kerja? Tu data tu. Kalau dia buat kerja, data itu tidak akan jadi sedemikian. Sungai Buloh sukar untuk dibenangi. Permatang bawah marginal seat, tuan-tuan. Sepatutnya setelah menjadi Perdana Menteri dan sebagainya, Permatang Pauh ni bukan marginal. Kita kena menang besar. Memang akan teruk. Terlingkuplah PAS di Permatang Pauh. Sepatutnya. Ketua cabangnya adalah Nurul Izzah. Pengurusi MPN-nya adalah Nurul Izzah. Anak Perdana Menteri. Timbalan Presidennya adalah Nurul Izzah. Anak Perdana Menteri. Timbalan Presiden. Sepatutnya melingkup dah kawasan Permatang Pauh. PAS Permatang Pauh ni sepatutnya dah pupus dah. Dengan kehebatan Nurul Izzah sebagai ketua cabang pengurusi MPN timbalan presiden, setahun berada kat situ, pada bapak dia pula seorang Perdana Menteri, sepatutnya melingkup dah. Tapi kenapa dia tak boleh buat apa-apa? Data itu menunjukkan sebaliknya. Permatang Bawah setakat marginal. Marginal itu kata boleh menang boleh kalah lah. Kalau menang pun tipis. Kalau menang pun tipis, tapi kalau kalah tipis, taklah kalah tipis tetap kalah. Kita tak nak cerita yang kalah tu, sepatutnya kita menang. Sungai Buloh teruk, Gombak teruk, tuan-tuan.
Gombak bermasalah. Kan saya kata ada 3 don di Gombak. 2 tu dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tinggal 1 Sungai Tua je yang Amir pegang. Jadi bermakna di bawah parlimen ada 3 don, 2 don dimenangi oleh Perikatan Nasional. Menteri besar. Tuan-tuan tak nampak kalau dalam company ni semua orang nak kena pecat ni. Tak perform lah maksudnya. Setahun lepas, Rafizi dah mendedahkan ada masalah kita ni. So, kamu kalau Rafizi dah bagi dah clue semua ni. Bukan setakat clue, dah bagi data dah. Buatlah kerja. Kamu akan jadi timbalan presiden. Aku tahu kamu akan jadi timbalan presiden. Kamu akan guna sistem, ditipu sistem sebagainya. Kamu akan diangkat jadi timbalan presiden. Fine, jadilah timbalan presiden. Selesaikan masalah ini. Setahun kemudian tak selesai masalah. Setahun lagi nak pergi pilihan raya, maksimum lah. Kan, tahun depan September 2027, maksimum akan ada pilihan raya. Tapi what if kalau pilihan raya tahun ini? What if kalau pilihan raya dikatakan berlaku pada tahun bulan 10, bulan 11? Macam saya kata Negeri Sembilan, malam tadi punya ceramah seolah-olah macam nak pergi dah. Nak pergi.